لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. Kita baca tiap-tiap lepas asar 10 kali, tiap-tiap lepas subuh 10 kali. Iman kita akan kukuh, iman kita akan kuat. Datanglah apa sekalipun, takkan berganjak. Datanglah apa sekalipun, kita akan jadi kuat, sebab kita telah minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melazimkan syahadah, maka iman dia akan kuat. Kuat iman, insya-Allah tuan-tuan tak akan berganjak. Tuan-tuan tak akan berganjak jika tuan-tuan istiqamah bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.